Selamat datang. Pernah tak anda terfikir, dalam perjuangan kita melawan ketagihan, musuh terbesar kita mungkin bukanlah bahan itu sendiri, tapi cara kita berfikir. Hari ini kita akan selami satu modul yang sangat menarik dari Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia. Ia menunjukkan macam mana fikiran kita sebenarnya boleh jadi kunci utama untuk pemulihan. Soalan inilah sebenarnya teras perbincangan kita. Minda kita yang sepatutnya jadi alat paling hebat untuk kita, bolehkah ia sebenarnya membina satu penjara yang tak nampak, yang memerangkap kita dalam tabiat-tabiat buruk? Jom kita siasat sama-sama. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, minda dan ketagihan. Kita akan lihat ke dalam diri kita sendiri di mana pertempuran yang sebenar-benarnya berlaku. Bukan di luar sana, tapi dalam fikiran kita. Menurut sumber kita, ketagihan ni bukan sekadar isu fizikal tau. Ia sebenarnya macam merampas proses pemikiran kita. Ia buat pertimbangan kita jadi kabur, ia cipta satu lingkaran pemikiran negatif yang susah sangat nak dipecahkan dan akhirnya ia melumpuhkan keupayaan kita untuk buat keputusan yang bijak. Jadi, sebelum tingkah laku kita berubah, fikiran kita tu dah pun dibelenggu. Baiklah, kita masuk ke bahagian kedua. Pemikiran lawan kecerdasan. Sebab untuk kita kawal minda kita, kita kena kenal dulu apa alatan yang kita ada. Jadi sekarang, jom kita bezakan dua konsep ni yang orang selalu ingat sama tapi sebenarnya sangat berbeza. Jadi, apa sebenarnya pemikiran ni? Senang cerita, anggap je ia macam enjin minda kita yang sentiasa bekerja. Ia secara aktif memanipulasi maklumat untuk membentuk konsep, untuk selesaikan masalah dan untuk mencetuskan idea-idea baru tanpa henti. Kecerdasan pula, ia lebih kepada kapasiti atau keupayaan asas kita. Kalau pemikiran tu adalah perbuatan berlari, kecerdasan ni pula ibaratnya kekuatan kaki kita untuk berlari tu. Satu adalah proses, satu lagi adalah keupayaan. Kalau kita nak tengok dengan lebih dekat lagi kan, pemikiran ni adalah satu proses intelektual yang merangkumi macam-macam benda. Dari cara kita tafsir apa yang kita nampak dan dengar, sampailah ke cara kita membuat logik dan panggil balik memori lama kita. Ia sama asasnya dengan kebolehan kita berbahasa. Okey, bahagian ketiga, kotak alatan mental. Sekarang cuba bayangkan minda anda tu macam sebuah kotak alatan yang canggih. Dalam tu ada macam-macam jenis alat pemikiran dan kunci kejayaan adalah untuk tahu alat mana yang nak digunakan dan bila masanya yang sesuai. Macam yang kita boleh nampak kat sini, minda kita ni ada dua sisi yang sangat hebat. Ada alatan logik yang terstruktur macam kalkulator dan ada juga alatan kreatif yang bebas macam rus cat. Dua-dua ni sama penting dan sama-sama berkuasa. Dan inilah 4 alatan utama dalam kotak mental kita. Pemikiran konkret membantu kita berurusan dengan realiti yang ada depan mata. Kemudian ada pemikiran abstrak yang membolehkan kita faham idea-idea besar macam harapan atau pemulihan. Pemikiran kritis pula, ini alat kita untuk nilai pilihan dengan teliti. Dan akhir sekali, pemikiran kreatif yang ni membantu kita cari jalan keluar yang baru bila kita rasa buntu. Sekarang, jom kita tengok bahan binaan asas fikiran kita. Menurut sumber, apa-apa je yang kita fikirkan sebenarnya dibina daripada dua elemen utama. Image, iaitu gambaran dalam minda, dan perkataan yang membentuk konsep. Slide ni tunjukkan perbezaan dia dengan sangat jelas. Minda kita boleh cipta imej gajah terbang dalam sekelip mata je, tak ada masalah. Tapi, untuk kita faham konsep abstrak macam punk atau keberanian atau cinta, kita perlukan bahasa. Kita perlukan perkataan dan definisi untuk bina makna di sebalik semua tu. Jadi, poin paling penting sekarang ialah macam mana kita nak guna semua alatan mental ni secara aktif untuk ubah hidup kita. Ini yang membawa kita ke bahagian seterusnya. Di sinilah kita gabungkan teori dengan realiti. Dalam konteks pemulihan, maksudnya, kita guna pemikiran reflektif untuk belajar dari kesilapan lalu, tapi tanpa menyalahkan diri. Kita guna pemikiran strategik untuk bina plan tindakan untuk hari esok, dan kita guna pemikiran analytical untuk pecahkan masalah besar, contohnya, macam mana nak kekal pulih kepada langkah-langkah kecil yang kita boleh uruskan.
Petikan dari Jean Piaget ni sangat bagus sebab ia tekankan satu perkara penting. Sebahagian besar daripada kecerdasan kita sebenarnya adalah keupayaan kita untuk menggunakan pemikiran untuk menyesuaikan diri. Inilah intipati pemulihan, menyesuaikan diri dengan satu kehidupan yang baharu, yang lebih baik. Okey, bahagian terakhir, kuasa kesedaran diri. Kalau kecerdasan adalah keupayaan untuk menyesuaikan diri, maka langkah pertama untuk penyesuaian itu adalah dengan mengenali diri sendiri. Inilah kemahiran yang paling penting dalam mana-mana perjalanan perubahan. Dan inilah pelan tidakkannya untuk kita kawal semula minda kita dalam 4 langkah mudah. Pertama, bina kesedaran diri untuk faham apa sebenarnya yang mendorong kita. Kedua, guna pemikiran kritis untuk buat keputusan yang lebih bijak, bukan yang ikut gerak hati je. Ketiga, bina matlamat baru yang bagi kita makna dan tujuan. Dan keempat, guna semua ni untuk urus pencetus dan tekanan supaya kita dapat kurangkan risiko untuk kembali ke tabiat lama. Inilah jalan ke hadapan. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan. Perubahan besar tu, ia tak bermula dengan tindakan yang besar-besar tau. Ia bermula dengan satu pemikiran yang berbeza. Dengan semua alatan mental yang kita dah bincangkan hari ni, apa agaknya satu corak pemikiran yang anda boleh mula ubah hari ni juga? Jawapannya ada pada anda.